yang di mana FIFA sendiri tak akan ambil apa-apa tindakan terhadap Israel. Okey, 3 negara ini kena ban kecuali Israel yang masih belum lagi kena ban. Aku ada cerita setiap negara masing-masing. Jom aku share dengan korang dan kita comparekan dengan situasi hari ini apa yang telah berlaku. Hai, Assalamualaikum. Nama aku Syakir. Biasa aku cakap pasal bola sepak untuk channel ni, and sometimes aku review kasut bola. Kalau korang suka, jemput untuk subscribe. And aku nak mention 3 negara ni, 3 pernah di-ban oleh FIFA. Pakistan, Kongo, Rusia. Pakistan dikelakar sikit sebab katanya ini telah ditangkap buat kali ketiga yang di-ban oleh FIFA sebab dia ada campur tangan orang ketiga ataupun third party dalam menguruskan bola sepak mereka. Stop sampai situ Pakistan. Aku nak ke Kongo. Kongo pula adalah disebabkan campur tangan kerajaan dia. Dia bercampur pengurusan pentadbiran kerajaan dengan bola sepak negara. Stop sampai situ pasal Kongo. Pakistan, Kongo, tolak tepi. Aku nak go bab Rusia sebab lebih ketara, cerita lebih menarik dan aku akan rungkaikan. Oh, sebelum kita go terus sampai habis, video ni best. Yang pertama berkenaan dengan Israel, yang kedua pasal bola sepak FIFA, yang ketiga pasal GSF Global Sumut Flotilla, nombor 4 adalah keadilan dalam bola sepak. Let's go. Macam kita tahu tahun 2022 iaitu Rusia ceroboh Ukraine. Selepas kepada kejadian tersebut, 4 hari sahaja mengambil masa untuk FIFA terus ban negara tersebut, spesifiknya untuk sukan bola sepak. Tak kira untuk negara, untuk liga tu, untuk kelab-kelab di dalam liga negara tersebut. Dari situ FIFA telah ban diorang ni. Diorang tidak dibenarkan untuk join pertandingan-pertandingan antarabangsa dan di bawah pentadbiran FIFA dengan UEFA langsung tak boleh terus bermain. Sehingga berapa lama? Sehingga diberitahu. Sehingga sekarang pun masih lagi di-ban. Kan korang perasan World Cup 2022 edisi yang sebelum ni sepatutnya Rusia kena main playoff, tapi diorang terus dihentikan. Bukan tak payah main, tak boleh main. Alah, World Cup MSC menang tu. And kalau aku sebut nama-nama kelab yang biasa kita dengar nama UCL, mesti korang rindu kan, yang sebenarnya dah lama tak ada dalam UEFA Champions League. CSKA Moscow, Zenit Petersburg. Siapa yang main game main Champions League dia akan tahu sebab pernah berjumpa dengan tim-tim ni. Bukan yang nak kata diorang ni tak pernah berunding untuk menamatkan ban tu, tapi bila diorang berunding, diorang tetap nak teruskan. Negara ni akan di-ban untuk pertandingan antarabangsa. Macam mana dia punya liga? Liga dia still berjalan, tak ada masalah. Cuma diorang tak boleh bermain di peringkat antarabangsa. Yang best dia tu, dia punya notice bukan yang diletakkan 2 tahun, 3 tahun. Macam player kita ni kan kena 1 tahun 12 bulan. Tapi diorang ni notice sehingga diberitahu. Itu dia punya tindakan kan. Tindakan tu disebabkan apa? Disebabkan negara Rusia ceroboh negara Ukraine. That's all. Ingat perkataan tu ceroboh. Yang lagi dahsyatnya tu, tahun depan kan 2026 World Cup. So memang negara diorang tak akan di-include sekalipun. Walaupun Rusia ni kan pernah menjadi host FIFA World Cup pada tahun 2018. So untuk nak join sepatutnya tak ada masalah. So short story untuk pasukan negara Rusia dengan diorang punya liga, especially first diorang hilang dia orang punya international income. Top player dah tak main dekat Liga Rusia. Level of liga menurun. Economic of football terjejas sangat teruk. But slowly diorang come back. Ada beberapa friendly match Rusia yang telah diluluskan dan diorang slowly naik ke tangga 33 FIFA sekarang. Sampai tahap macam tu kena ban. Padahal ceroboh. Tapi relax. Aku bukan nak support Rusia. Aku bukan nak cakap Rusia ni bagus. Tapi aku nak ambil point ni saja. Nak comparekan untuk cerita yang seterusnya. Tapi untuk Israel pula, Israel lah aku sebut Israel. Faham kau pandai-pandai lah faham. Tak perlu nak explain. Dia ni bukan yang setakat ceroboh, tapi menamatkan riwayat manusia, men-shoot orang awam. Aku pakai bahasa aku sendirilah. Aku tak nak sebut ayat-ayat yang takut boleh jadi di ban ataupun di tag oleh social media. Aku pakai ayat aku sendiri. Men-shoot orang awam, wanita dan kanak-kanak, dan menakluk negara Palestin. Dan tak capai kata sepakat pun yang mereka ni adalah sebuah negara. Dan aku rasa semua tahu apa yang diorang buat, apa yang diorang dah buat. Tak perlu nak explain panjang-panjang. Dan sebelum aku nak go kepada Israel dengan FIFA kena ban, aku nak masuk sikit untuk GSF Global Sumut Flotilla. Kali ni memang sangat-sangat dirancang dengan rapi dan kemas gabungan banyak negara. Kali ni ada Starlink yang satu dunia boleh tengok live dengan kempen yang dibawa oleh kali ni adalah Break Silent, Break the Siege. Aku ambil sendiri footage daripada Tuan Haji dan kita sama-sama pergi ke footage tersebut, meresai situasi dekat sana dan kita menjiwai apa kempen sebenarnya yang nak dibawa. Ramai yang bertanya kenapa tema Sumut Global Flotilla sejak dulu adalah Break the Siege and Break the Silent, iaitu memecah kepungan. Ini adalah kerana Israel telah menggunakan perkara yang salah dari segi perundangan antarabangsa
antarabangsa, iaitu menutup sempadan bagi misi kemanusiaan yang mana telah diputuskan oleh Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai dibenarkan, di mana misi kemanusiaan yang tidak membawa tujuan keganasan hendaklah dibenarkan masuk ke mana-mana wilayah krisis, dalam konteks ini ke Gaza dan juga ke tebing barat. Tapi Israel menutupnya sejak 8 hari bulan Mei 2024, menjadikan kebuluran memuncak, dan mereka membukanya semula pada 27 Julai 2025 cara berkadar dengan cara puratanya 60 trak saja yang dibenarkan masuk, sedangkan perluan rakyat Gaza di kala perang ni adalah 600 trak bantuan kemanusiaan. Kalau tidak, tuan-tuan, ada pelayaran begini, dan kami semua yang dengan di belakang di kejauhan mungkin tuan-tuan tak dapat lihat tu konvoi flotilla, dengan di sebelah sini juga tuan-tuan dapat lihat dengan jarak jauh itu beberapa kapal yang mewakili 53 kapal yang sekarang telah pun memasuki perairan yang pada bila-bila masa kami bersedia untuk sampai ke Gaza. Dalam resolusi 252 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 1968 telah diputuskan pantai Gaza yang kami akan masuki ini adalah pantai perairan Palestin two state solution. Berarti tiada hak tentang Israel menghalangnya. Maka break the siege adalah melawan apa yang Israel letakkan tentera dan itu zon sebagai zon ketenteraan mereka bagi menghalang Gaza menerima bantuan kemanusiaan. Dan siege yang dimaksudkan adalah perampasan tanah lautan untuk menghalang aktivis ataupun misi kemanusiaan dihantar melalui jalan laut selain Israel mengekangnya jalan darat. Manakala break the silence adalah tugas kita untuk menyampaikan maklumat ni supaya orang faham bahawa penganiayaan yang dilakukan oleh Israel ke atas Palestin merangkumi pelbagai benda, merangkumi pelbagai perkara. Ketika ahli politik dan masyarakat antarabangsa cuba menyelesaikannya, Global Sumut Flotilla dan Free Flotilla sejak 2008, dan ini kempen yang ke-37 saya sertai, adalah untuk menunjukkan masyarakat awam juga tidak lepas tangan tetapi mengambil tanggungjawab untuk membela nasib Palestin. Alhamdulillah, Titi Haji dah mendapat engagement lebih 25 juta. Dia ada cakap juga dalam live dia ada hanya target sebanyak 10 juta. Tapi sekarang dah mencapai 25 juta sebelum dia ditangkap, sebelum mereka dicolik, Dan semua GSF menyatakan bahawa kempen ini berjaya. Bukan setakat negara kita saja, tapi negara-negara luar yang join bersama-sama GSF. Dan rakyat-rakyat negara yang terlibat dalam konvoi kali ini keluar untuk berprotes, untuk menamatkan ini dan mohon membebaskan rakyat kita dilepaskan. It's a good question actually. Aku terjumpa dekat threads. GSF dah buat kerja dia, kerajaan buat kerja dia, rakyat buat kerja dia, and cuba tanya diri sendiri apa yang kita buat. Adakah kita masih bergoyang kaki dan hanya duduk depan TV tengok berita-berita sahaja? At least kalau kita layan social media tu, kita repost and share, that's also kita punya usaha. InsyaAllah mungkin tu salah satu amalan kita yang diterima. Okay, back to FIFA. Hari ni aku record video pada 3 Oktober petang lepas Jumaat. Sekarang pukul 3. Baru je pukul 10 pagi tadi. Sinar harian terpampang tajuk besar yang di mana FIFA sendiri tak akan ambil apa-apa tindakan terhadap Israel. Presiden dia cakap sebab kalau gantung pun dia tak akan menyelesaikan masalah geopolitik dua negara tersebut. And dia cakap tak ada guna denda atlet atas sebab tindakan kerajaan. Dia jawab macam tu. Kau sekarang ni sedang bersama aku tak? Kau faham tak apa yang dua poin berbeza sekarang? Rusia dengan Ukraine ceroboh, rap FIFA ban. Israel ni bukan setakat ceroboh tapi menembak negara and so on, tapi FIFA tak ban. Itu je point dia. Dan dia cakap lagi, FIFA memang committed dalam mempromosikan bola sepak ni sebagai keamanan. Yelah, memang bola sepak ni ibaratkan macam menyatukan kita dan mempromosikan keamanan. Tapi yang negara duk menamatkan riwayat orang tu, kenapa masih tak kena ban? Nampak tak double standard kat situ? Kau ingat tak Eric Cantona yang dikatakan pemain bola sepak Manchester United yang paling robust zaman-zaman dia dulu? Kan ada satu video dia viral, dia kawan tu yang kata player MU yang panah baran tu, dia mendapat pujian sebab berani bersuara dekat satu event yang besar, event konsert. Dan mention terus cakap FIFA ni memang double standard kan, kes Rusia Ukraine dengan Israel yang masih belum kena suspend. Dan dia minta semua, and at that time waktu dia bercakap tu sekali, dia nak minta semua kelab-kelab pasukan negara untuk boykot apa-apa saja perlawanan yang akan berdepan dengan negara tersebut, Israel. Dia memang cakap direct punya, tak ada cover-cover depan-depan. Event tu event besar and ada orang record dan benda tu juga bersiaran langsung di London. Aku letak footage ni kita layan. 4 days after Russia started the war in Ukraine, FIFA and UEFA suspended Russia. We are now 716 days into what Amnesty International have called a genocide. And yet Israel continue to be allowed to participate. Why is the double standards? FIFA and UEFA must suspend Israel. Clubs everywhere must refuse to play Israeli teams. Current players everywhere must refuse to play against Israeli teams.
Who will follow me? You? You will follow me? That's why aku nak satukan semua point dalam satu video supaya kita ni sedar sebenarnya channel ni kan kita banyak bahas pasal bola sepak. So sebenarnya benda ni pun berkait dengan FIFA. Sebab negara kita pun tengah panas dengan FIFA. So korang yang duk kata FIFA duk hentam kita lah, apalah kita buat salah. Sebab kita, siapa yang tak tahu, FIFA pun ada kes-kes korup dia. Korang kena study sendiri. InsyaAllah kalau aku ada masa, aku buat video yang lain. Rasa happy pula aku buat video ni Minum air dulu. So macam mana? Sepatutnya kena suspend lah kan untuk keadilan. Tapi skuad negara diorang still lagi bermain macam biasa and terlibat dalam pertandingan antarabangsa. Setakat video ini dirakam, semua volunteer rakyat Malaysia yang join GSF memang confirm dicolek dan kerajaan dah mulakan rundingan untuk membawa pulang mereka dengan selamat. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Buat masa video ni direkod lah, mungkin lepas 2-3 hari video ni diedit dan dikeluarkan, mungkin ada berita-berita baru. InsyaAllah berita yang baik. Aku nak jemput korang kalau ada pendapat-pendapat yang lain untuk komen di bawah. Kalau ada apa-apa pendapat, banyak poin yang aku masukkan dalam video ni. Dan insyaAllah jangan berhenti cakap pasal G. Moga-moga ini juga salah satu kita punya usaha, walaupun social media dapat detect and dia rendahkan views supaya benda ni tak berkembang, dan berharap semua teruskan bercakap pasal benda ni. Video lain aku tak kat atas ni. See you guys next video. Assalamualaikum dan bye-bye.